Tahukah anda, sayur yang kita beli setiap hari di pasar seperti kubis, lobak putih dan tomato sebenarnya belum tentu cukup untuk menjaga 5 organ utama. Bulan lepas, saya terserempak dengan jiran lama, Puan Aminah, di pasar pagi. Umurnya 65 tahun, wajahnya nampak kusam kekuningan, baru berjalan beberapa langkah, sudah perlu berhenti berehat. Dia memegang tangan saya, lalu berkata, "Dr. Rahman, badan saya ini makin hari makin tidak sekuat dulu." Saya tanya, "Biasanya makan apa di rumah?" Dia jawab, "Bukankah itu saja kubis, lobak putih, kentang dan terung. Sudah makan sepanjang hidup." Bila saya dengar, hati saya terasa berat. Bukankah ini gambaran sebenar ramai orang tua di sekeliling kita? Sahabat semua, nama saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman. Tahun ini, umur saya 68 tahun dan saya sudah menjadi doktor selama 45 tahun. Dari masa muda bertugas di klinik desa di Perak sampai kemudian berkhidmat di Hospital Perubatan Tradisional di Kuala Lumpur, pesakit yang saya lihat bukan sedikit. Kalau tidak 1,000 pun, 800 orang sudah ada. Selama bertahun-tahun ini, saya perasan satu perkara yang agak pelik. Orang tua sekarang jelas makan lebih baik daripada dahulu. Ayam, itik, ikan dan daging semuanya tidak kurang. Tetapi badan pula semakin tidak sekuat orang dulu. Yang ada 3 tinggi makin ramai. Yang susah tidur makin ramai. Yang jantung tidak baik pun makin ramai. Mengapa boleh jadi begini? Sebenarnya, orang lama sudah lama menerangkan perkara ini. Dalam ilmu penjagaan tubuh turun-temurun, ada satu kebijaksanaan yang hampir dilupakan, iaitu 5 sayur menjaga 5 organ. 5 jenis sayur ini masing-masing berkait dengan jantung, hati, limpa, paru-paru dan buah pinggang dalam tubuh kita. Ini bukan cakap kosong. Ia adalah pengalaman orang dahulu yang dikumpul sedikit demi sedikit melalui kehidupan beribu tahun. Sayangnya, apabila zaman berubah, sebahagian daripada 5 sayur ini perlahan-lahan hilang dari meja makan kita. Malah, ramai anak muda sekarang sudah tidak tahu namanya. Hari ini, saya mahu berbual baik-baik tentang hal ini. Bukan cerita teori besar, cuma cerita tentang makanan harian orang biasa. 5 jenis sayur ini apa sebenarnya? Bagaimana mahu makan? Bagaimana mahu pilih? Dan siapa yang patut berhati-hati? Semuanya akan saya terangkan satu persatu. Kalau anda rasa bermanfaat, simpanlah atau kongsikan kepada orang tua di rumah. Mari kita sama-sama cari semula kebaikan yang ditinggalkan orang lama. Baiklah, tidak perlu kita berpanjang lagi. Mari kita lihat satu demi satu. Saya mulakan dengan satu kisah. Tahun lepas, ada seorang pesakit lama datang berjumpa saya di klinik, namanya Pak Hassan, umur 72 tahun. Dia berkata, dadanya selalu rasa sempit, macam ada batu besar menekan di tengah dada. Malam susah tidur, siang pula tiada tenaga, tangan dan kaki sering terasa sejuk. Saya periksa keadaannya, lalu saya dapati tenaga jantungnya lemah, sejuk pula seperti tersekat di bahagian dada. Jadi saya sarankan satu cara pemakanan dan di dalamnya ada satu jenis sayur kecil. Selepas 2 bulan, Pak Hassan datang semula dan berkata, "Doktor, sekarang dada saya sudah jauh lebih lega. Malam pun boleh tidur lebih nyenyak. Sayur apakah itu?" Pada usia begini, perkara yang paling kita risau ialah masalah jantung. Dalam ilmu lama, jantung dianggap seperti raja dalam tubuh. Kalau jantung mula lemah, seluruh badan akan ikut terganggu. Pernah tak anda rasa dada tiba-tiba berat, nafas pendek, jantung berdebar, kadang-kadang sakit mencucuk di dada, belakang terasa sejuk, mahu batuk tetapi tidak keluar. Keadaan begini sering dikaitkan dengan tenaga jantung yang tidak cukup. Lalu hawa sejuk berkumpul di dada. Ibarat paip air pada waktu sejuk. Apabila beku, air pun tidak dapat mengalir. Jadi, sayur apa yang boleh membantu bahagian jantung ini? Dalam kitab perubatan lama, sayur ini disebut sebagai CE. Dengan nama ini, mungkin ramai orang terpinga-pinga. Benda apa pula itu?
Sebenarnya nama sekarang lebih mudah dikenali. Di sesetengah tempat, orang memanggilnya bawang kecil, bawang jeruk, bawang liar atau jiaotou. Bentuknya seperti bawang putih kecil, sedikit menyerupai bawang besar yang belum matang, putih, bulat, kedam montel, dengan daun hijau di atasnya. Jangan lihat rupanya yang biasa saja. Dalam ilmu perubatan lama, kedudukannya sangat tinggi. Kita selalu dengar lingzi sebagai bahan berharga untuk menjaga jantung. Tetapi, jiaotou ini boleh dikatakan seperti lingzi dalam dunia sayur. Mengapa begitu? Ilmu lama mengatakan rasa pahit masuk ke jantung. Jiaotou yang kita jumpa di pasar biasanya ada dua jenis. Satu jenis yang biasa dimakan, rasanya sedikit manis dan pedas. Satu lagi, bentuknya lebih bulat, lebih kecil dan ada rasa pahit yang jelas. Yang pahit inilah sebenarnya paling bernilai. Dalam catatan lama, ada ramuan terkenal yang digunakan untuk masalah dada tersumbat dan sakit dada. Dan salah satu bahannya ialah Sayi Bai, iaitu jiaotou pahit ini. Dalam ramuan itu, apakah tugas jiaotou? Ia seperti berus hangat yang membuka semula laluan di dada. Bila jantung kurang hangat dan hawa sejuk berkumpul, rasa pedas hangat daripada jiaotou seolah-olah air panas yang dituangkan ke atas ais. Sejuk mencair, aliran menjadi lancar dan dada pun terasa lebih ringan. Sebab itu saya masih ingat Pak Hasan tadi. Selepas 2 bulan makan jiaotou, dia berkata, "Doktor, bukan saja dada saya tidak lagi terasa ketat, berjalan pun sudah ada tenaga. Dulu naik tangga tingkat 2 pun semput, sekarang naik tingkat 4 pun masih boleh tahan. Bukankah itu satu perubahan yang besar? Jadi, bagaimana cara makan jiaotou ini?" Saya cadangkan 2 cara yang mudah untuk orang kita amalkan. Cara pertama ialah jiaotou masam manis. Kalau anda biasa pergi pasar raya atau kedai runcit Cina di Malaysia, mungkin anda pernah nampak botol kecil berisi bawang jeruk yang rasanya masam manis. Teksturnya rangup, sedikit seperti bawang besar, tetapi tidak setajam bawang besar. Kali pertama saya makan, saya pun rasa baunya agak kuat dan pelik sedikit. Tetapi, lama-kelamaan, lidah mula biasa. Sekarang di rumah saya, memang selalu ada 1 botol. Bila makan nasi panas, bubur kosong atau lauk kampung yang agak berminyak, saya ambil 2-3 biji. Ia bukan sahaja membuka selera, tetapi juga membantu melancarkan rasa berat di dada. Walaupun kesannya tidak sekuat jiaotou pahit yang asli, kelebihannya ialah mudah dimakan dan mudah diteruskan. Kalau mahu buat sendiri pun tidak susah. Basuh jiaotou sampai bersih, celur sebentar, kemudian perap dengan cuka, sedikit gula dan sedikit garam. Simpan dalam peti sejuk 3 hingga 5 hari. Selepas itu sudah boleh dimakan sedikit demi sedikit. Cara kedua ialah jiaotou tumis dengan daging. Kalau anda kurang tahan rasa pahitnya, hiris jiaotou nipis-nipis seperti bawang putih, kemudian tumis bersama sedikit daging. Minyak daripada daging boleh melembutkan rasa pedasnya, manakala aroma jiaotou pula membantu mengurangkan bau hanyir daging. Bila kedua-duanya bertemu dalam kuali, baunya memang membangkitkan selera. Gigit 1 suapan, rangup, wangi, berlemak sedikit dan sangat sedap dimakan dengan nasi panas. Hidangan ini lebih sesuai untuk orang tua yang kadang-kadang rasa dada sempit, mudah penat atau ada rasa berat selepas makan makanan berminyak. Selain membantu bahagian jantung, jiaotou juga ada satu lagi kelebihan, iaitu membantu meleraikan kahak. Kalau anda bukan sahaja rasa dada lemah, tetapi juga lama merokok, atau setiap kali cuaca berubah tekak penuh kahak putih yang susah dikeluarkan, jiaotou ini memang patut diberi perhatian. Ia seperti membantu membuka kahak sejuk yang melekat di saluran pernafasan supaya nafas terasa lebih lapang. Bila pergi pasar, bagaimana mahu pilih jiaotou yang baik? Pertama, lihat bahagian bawahnya. Pilih yang bulat, putih bersih dan agak montel. Kedua, lihat daunnya. Daun mesti hijau segar, bukan kuning layu. Ketiga, hidu baunya.
Jiao tu yang baik ada aroma khas yang segar, tidak terlalu menusuk seperti bawang putih, tetapi cukup kuat untuk membangunkan selera. Namun, saya mesti ingatkan, Jiao Tau bersifat hangat. Kalau anda jenis mudah panas badan, mulut selalu naik ulcer, lidah merah atau tekak cepat kering, jangan makan terlalu banyak. Baiklah, sayur pertama sudah kita bincangkan. Ingat ya, Jiao Tu ialah sayur kecil yang membantu menjaga jantung, membuka rasa sesak di dada dan meleraikan kahak sejuk. Sekarang, mari kita sambung kepada sayur kedua. Pernahkah anda perasan kebelakangan ini hati cepat panas? Sedikit perkara pun boleh buat anda mahu marah. Bahagian kiri kanan dada terasa tegang, mata pula kering dan pandangan makin kabur? Kalau tanda-tanda ini selalu datang, mungkin bukan sekadar sebab umur, tetapi hati anda sedang memberi isyarat. Ramai orang pertengahan usia dan warga emas sekarang mengalami masalah hati yang tidak seimbang. Mengapa jadi begitu? Sebab tidur lewat, terlalu banyak memendam rasa, selalu risau, cepat marah dan makan pula terlalu berminyak. Dalam ilmu perubatan lama, hati berkait rapat dengan mata. Bila hati tidak lancar, tanda yang paling cepat muncul ialah mata mudah penat, pandangan kurang jelas, mata kering atau berair bila kena angin. Orang yang hati tidak cukup baik juga mudah mengalami kaki kejang, lutut rasa lemah, berjalan tidak bertenaga. Kalau aliran tenaga hati tersekat, perangai pun mudah berubah, dada rasa penuh, rusuk rasa tegang dan hati sentiasa tidak lapang. Jadi, adakah satu jenis sayur yang boleh membantu meleraikan ketegangan hati, melancarkan rasa tersekat dan pada masa yang sama menjaga mata supaya lebih terang? Ada. Sayur itu ialah kucai. Bila sebut kucai, saya tahu ramai pakcik di kedai kopi mungkin terus tersenyum sebab orang selalu kaitkan kucai dengan tenaga lelaki. Tetapi dalam susunan 5 sayur lama, tempat sebenar kucai bukan sekadar di situ. Kucai sebenarnya masuk kepada hati. Warnanya hijau dan dalam ilmu lama, hijau berkait dengan hati. Baunya pula kuat, tajam dan naik terus ke hidung. Bau inilah yang membantu menyebarkan apa yang tersekat. Menyebarkan apa? Menyebarkan angin dan rasa tersumbat di bahagian hati. Bila masuk musim panas lembap atau selepas lama badan menanggung stres, rasa berat dan marah yang tersimpan dalam tubuh, perlu ada sesuatu yang menolaknya keluar. Kucai inilah salah satu tenaganya. Makan kucai seolah-olah memberi hati satu pembersihan kecil, membantu menolak rasa berat yang lama terkumpul. Sebab itu, orang lama menganggap kucai sebagai sayur hijau yang sangat bernilai untuk menjaga perjalanan tenaga dalam tubuh. Pernah tak selepas makan kucai, perut terasa bergerak, berbunyi perlahan, kemudian angin keluar dan badan jadi lega? Itu tanda aliran dalam perut dan hati mula bergerak. Di sini, saya mahu berkongsi satu petua lama yang ramai orang moden sudah jarang dengar. Ini bukan untuk menggantikan rawatan doktor, tetapi sebagai pengetahuan hidup orang lama. Kalau di rumah ada cucu kecil, dengar baik-baik. Jika anak kecil tertelan benda kecil seperti butang kecil, duit shilling kecil atau terkena tulang ikan yang halus dan lembut, ingat, hanya tulang halus, bukan tulang besar. Perkara pertama, tetap bawa ke klinik atau hospital. Tetapi, dalam keadaan dahulu, sebelum mudah sampai ke hospital, orang tua ada satu cara kecemasan, iaitu menggunakan kucai. Bagaimana caranya? Kucai dibasuh bersih, jangan dipotong pendek, biarkan panjang. Celur dalam air, mendidih sampai lembut sedikit. Kemudian gaul dengan sedikit minyak bijan dan suruh anak telan perlahan-lahan dalam helaian panjang. Serat kucai ini kasar dan liat. Bila masuk ke perut dan usus, ia tidak mudah hancur. Helaian panjang itu seperti jaring halus yang boleh membalut benda kecil yang tajam, supaya tidak mudah menggores dinding usus, lalu membantu ia keluar bersama najis. Inilah kebijaksanaan dapur orang lama yang sangat menarik. Pada masa yang sama, ia juga menunjukkan satu lagi kelebihan kucai, iaitu
membantu melancarkan usus dan membuang angin. Ini juga menjelaskan satu lagi kelebihan kucai, iaitu membantu melancarkan usus dan memudahkan pembuangan. Bila pergi ke pasar di Kuala Lumpur, Ipoh atau Seremban, ramai orang selalu tertanya-tanya, patut beli kucai daun lebar atau kucai daun halus? Malah ada pula cakap-cakap yang mengatakan kucai daun lebar itu besar kerana disuntik bahan tertentu atau terkena terlalu banyak racun. Sebenarnya tidak begitu. Itu lebih kepada jenis dan bakar pokok. Kucai daun lebar biasanya daunnya besar, kan tebal dan berair. Seratnya sedikit kurang, jadi bila dimakan rasanya lebih lembut, tidak terlalu liat dan tidak mudah terselit di celah gigi. Kalau anda mahu buat inti kari pap, goreng dengan telur atau sekadar mahu rasa yang lebih manis dan segar, pilihlah jenis daun lebar. Orang tua yang giginya sudah tidak begitu kuat juga lebih sesuai dengan jenis ini. Tetapi, kalau anda nampak kucai yang daunnya halus, panjang dan bahagian pangkalnya sedikit kemerahan, itulah jenis yang seratnya lebih banyak, bau pedasnya lebih kuat dan nilainya dalam petua lama juga lebih tinggi. Kalau tujuan anda mahu melancarkan pembuangan, menghangatkan bahagian dalam tubuh dan membantu hati serta buah pinggang bergerak lebih baik, jenis halus itulah pilihan yang lebih tepat. Memang bila dimakan kadang-kadang terasa sedikit berserat dan kasar, tetapi kesannya juga biasanya lebih jelas. Tentang cara makan pula, saya cadangkan satu hidangan yang sangat sesuai dengan selera orang Malaysia, iaitu kucai goreng dengan hirisan akar teratai. Kucai membantu menghangatkan tubuh, menggerakkan tenaga dan menaikkan semula rasa bertenaga. Akar teratai pula sifatnya lebih menyejukkan, membantu menenangkan panas dalam dan menyegarkan darah. Ramai orang makan kucai lalu risau badan jadi panas. Jadi bila dipadankan dengan akar teratai, panas dan sejuk itu jadi lebih seimbang. Tambah sedikit lobak merah lagi baik sebab lobak merah kaya dengan zat yang baik untuk mata. Cara memasaknya mudah saja. Potong kucai, hiris nipis akar teratai dan potong lobak merah halus-halus. Panaskan sedikit minyak dalam kuali. Masukkan dulu lobak merah dan akar teratai. Inu tumis atas api besar sampai naik baunya dan teksturnya mula lembut tetapi masih rangup. Akhir sekali masukkan kucai, gaul cepat 2-3 kali saja, tambah sedikit garam, kemudian terus angkat. Jangan masak terlalu lama. Kucai kalau terlebih masak akan jadi layu, hilang baunya dan tidak lagi sedap dimakan. Bila siap, hidangan ini warnanya cantik, hijau, jingga dan putih bercampur. Baunya segar, teksturnya rangup dan sangat sesuai dimakan dengan nasi panas atau bubur kosong. Kalau diamalkan selalu, ramai orang akan perasan mata tidak lagi terlalu kering, rasa panas dalam pun perlahan-lahan berkurang. Tetapi, walaupun kucai ini baik, bukan semua orang sesuai makan banyak. Ada 2 golongan yang perlu lebih berhati-hati. Pertama, orang yang perutnya sangat sensitif dan mudah cirit-birit. Kucai memang membantu melancarkan usus. Jadi kalau anda memang sudah kerap ke tandas setiap hari, makan terlalu banyak, mungkin membuat keadaan jadi lebih teruk. Kedua, pesakit gout. Ramai orang sangka sayur semuanya selamat, tetapi kucai ada kandungan purin yang sederhana tinggi berbanding sayur lain. Kalau anda sedang dalam fasa gout menyerang, ibu jari kaki sedang sakit, merah dan berdenyut, lebih baik tangguhkan dulu. Baiklah, sayur kedua sudah kita bincangkan. Kucai membantu menenangkan hati, meleraikan rasa tersekat dan membuat mata terasa lebih lega. Sekarang, mari kita masuk kepada sayur ketiga. Saya selalu pesan kepada pesakit lama di klinik, perut dan limpa ini ibarat stor bekalan badan kita. Kalau stor ini lemah, makanlah tonik semahal mana pun, tubuh tetap susah hendak serap. Sekarang, mari kita buat pemeriksaan kecil pada diri sendiri. Jangan lihat sama ada sistem pencernaan anda masih bekerja dengan baik atau tidak. Pertama, lihat bibir. Dalam ilmu lama, keadaan limpa dan perut boleh kelihatan pada mulut.
Cuba tengok, bibir anda sering kering, mengelupas, pucat atau sebaliknya selalu merah, bengkak dan pecah-pecah. Kalau limpa dan perut kuat, bibir biasanya nampak merah lembut, lembap dan ada seri. Kalau bibir selalu merekah, jangan hanya sapu pelembap bibir. Itu mungkin tanda cecair badan tidak naik dengan baik kerana bahagian pencernaan sudah lemah. Kedua, lihat hujung hidung. Raba sedikit bahagian hidung anda. Kalau warnanya pucat, itu boleh menggambarkan tenaga limpa yang kurang. Kalau hujung hidung terlalu merah, seperti buah stroberi, malah ada jerawat kecil, itu pula tanda panas lembap dalam perut dan limpa. Hidung yang sihat biasanya nampak cerah, lembap sedikit, kekuningan halus dan ada rona merah yang lembut. Ketiga, perhatikan waktu tidur. Adakah air liur selalu meleleh? Soalan ini mungkin agak memalukan tetapi sangat nyata. Jangan fikir hanya budak kecil saja yang tidur meleleh air liur. Dalam ilmu lama, limpa mengawal cecair. Kalau tenaga limpa lemah dan tidak mampu menahan cecair, air liur itu akan keluar sendiri ketika tidur. Kalau kebelakangan ini, anda selalu bangun dengan bantal basah dan badan terasa tidak bertenaga, itu tandanya limpa dan perut sedang meminta bantuan. Jadi, apakah sayur yang digelar raja segala sayur dan boleh membantu bahagian ini? Sayur itu ialah Dongxian Cai. Dalam catatan lama, ia disebut kui cai. Ramai orang bila dengar nama itu terus sangka ia bendi atau bunga matahari, sebenarnya bukan. Ia sejenis sayur berdaun lembut, daunnya agak bulat seperti kipas kecil. Ada juga yang nampak seperti daun labu muda, bila disentuh terasa sedikit licin. Mengapa orang lama memanggilnya raja segala sayur? Kerana pada zaman dahulu, ketika belum ada pasar moden dan peti sejuk seperti sekarang, sayur ini sangat kuat hidupnya. Musim hujan boleh tumbuh, musim panas boleh tumbuh, malah di tanah kampung yang sederhana pun ia tetap boleh memberi makanan kepada orang ramai. Lebih penting lagi, ia sangat mesra dengan perut dan usus. Sesiapa yang pernah masak Dongxian Cai akan tahu bila direbus, kuahnya menjadi sedikit pekat. Bila masuk ke mulut terasa licin dan lembut. Lendir semula jadi inilah yang seperti lapisan pelindung. Ia membantu menenangkan dinding perut, melembapkan usus dan membuat pembuangan lebih lancar. Bagi warga emas yang sudah lama sembelit, najis keras, 3-4 hari baru boleh buang. Jangan terlalu cepat bergantung kepada ubat pelawas yang kuat. Makanan seperti Dongxian Cai lebih lembut kepada badan. Ia membantu najis yang kering itu bergerak keluar dengan lebih mudah, seolah-olah diberi laluan licin tetapi tidak menguras tenaga tubuh. Saya masih ingat seorang pesakit lama, namanya Pak Zainal, umur 70 tahun, tinggal di Klang. Dia bertahun-tahun mengalami sembelit. Kadang-kadang 3 hari sekali baru ke tandas, setiap kali duduk lama sampai berpeluh-peluh. Saya sarankan dia makan Dongxian Cai selama seminggu. Selepas itu dia datang semula dan berkata, "Doktor, sekarang setiap pagi lebih mudah, tidak perlu meneran sampai letih lagi." Anda fikir perubahan begini kecil bagi orang tua boleh buang air besar dengan lancar setiap pagi itu sudah sangat melegakan. Jadi, kalau sayur ini begitu baik, bagaimana cara makan yang paling sesuai? Saya sangat cadangkan bubur beras ungu dengan Dongxian Cai. Ini boleh dianggap bubur lembut untuk orang yang perutnya lemah. Sediakan segenggam Dongxian Cai, potong halus. Sediakan beras ungu atau pulut hitam sedikit, kerana beras jenis ini membantu menghangatkan perut dan memberi rasa kenyang yang baik. Kalau mahu lebih berkhasiat, tambah sedikit ikan bilis lembut, udang kering yang direndam atau sedikit daging cincang tanpa banyak minyak untuk menambah protein. Cara memasaknya mudah saja. Rendam beras ungu kira-kira 2 jam. Kemudian masak perlahan sampai menjadi bubur yang lembut dan pekat. Bila bubur hampir siap, masukkan bahan protein tadi sampai masak. Akhir sekali baru taburkan Dongxian Cai yang sudah dipotong. Pada saat itu, bubur akan menjadi lebih licin, pekat dan mudah ditelan.
Cik tambah sedikit garam sahaja sudah cukup. Mungkin rupa bubur ini tidak secantik makanan restoran, warnanya ungu gelap bercampur hijau. Tetapi bila diminum, rasa hangat dan licin itu turun perlahan dari tekak sampai ke perut. Ia memberi tenaga, membantu darah, melembutkan usus dan menyokong limpa serta perut. Kalau di rumah ada orang tua yang baru sembuh sakit, badan lemah, kurang selera, atau cucu kecil yang pencernaannya tidak begitu baik, bubur seperti ini sesuai dijadikan makanan malam yang lembut. Cuma saya ingatkan sedikit, Dong Xian Cai ada rasa khas yang mungkin tidak semua orang biasa. Kalau anda kurang suka baunya, celur sebentar dalam air panas sebelum dimasukkan ke dalam bubur. Baiklah, sayur ketiga sudah kita bincangkan. Dong Xian Cai ialah sayur licin yang membantu menjaga limpa, perut dan usus. Sekarang, mari kita sambung kepada sayur keempat. Ada 1 tahun, ketika musim hujan di Malaysia, saya bertugas di klinik pada waktu pagi. Hari itu angin kuat, hujan turun tidak berhenti dan udara terasa sejuk sampai ke tulang. Tiba-tiba, seorang lelaki pertengahan usia, lebih kurang 50 tahun, masuk tergesa-gesa. Dia berkata ayahnya tersalah kena angin sejuk. Hidung tersumbat kuat, hingus jernih mengalir, belakang leher terasa sejuk dan seluruh badan menggigil sampai duduk pun membongkok. Bila saya dengar ceritanya, saya tahu ini tanda awal selesema jenis sejuk. Kalau pada waktu begini, cepat dijaga. Kadang-kadang belum tentu perlu makan ubat kuat. Saya hanya suruh dia pulang dan buat satu perkara, rebus air bawang. Keesokan harinya, dia datang semula dan berkata, "Doktor, selepas ayah saya minum air itu, dia masuk selimut, berpeluh satu badan, hidung terus lega, badan pun rasa ringan. Inilah kekuatan bawang pada musim hujan atau bila cuaca berubah-ubah seperti di Kuala Lumpur, Ipoh dan Johor Bahru. Perkara yang paling ditakuti warga emas ialah selesema, batuk, flu dan paru-paru menjadi lemah. Paru-paru paling takut hawa sejuk." Dalam 5 jenis sayur lama, ada satu sayur yang dianggap sebagai ketua dalam dunia sayur dan ia memang pandai menghalau sejuk. Sayur itu ialah bawang. Mengapa bawang dipandang begitu tinggi? Bukan semata-mata kerana baunya kuat, tetapi kerana ia membantu mengurangkan bau hanyir ikan dan daging serta membantu pencernaan makanan berat. Sebab itu, bila orang kita masak ikan, sup daging, kari atau lauk berkuah, mesti ada bawang. Bukan hanya untuk sedap, tetapi juga untuk membuat makanan lebih mudah diterima oleh perut. Walaupun bawang nampak seperti bahan dapur biasa, nilainya tidak kecil. Dalam ilmu lama, rasa pedas boleh menyebar ke bahagian paru-paru. Pedas yang hangat itu seolah-olah membuka liang roma, lalu menolak hawa sejuk keluar dari tubuh. Tetapi, bawang juga ada banyak jenis dan kegunaannya tidak sama. Bawang besar yang putih dan berisi biasanya lebih kuat untuk menggerakkan aliran dan menghangatkan badan. Kalau anda selalu rasa tangan kaki sejuk, makan sedikit bawang bersama lauk panas boleh membuat badan cepat berpeluh. Daun bawang kecil pula rasanya lebih lembut, sesuai untuk mengurangkan bau hanyir, menyedapkan sup dan membantu pencernaan. Bawang Holland putih lebih berair dan tidak terlalu pedas, sesuai dimakan dalam salad atau dicampur dalam hidangan ringan untuk membuka selera. Bawang merah pula rasanya lebih kuat, warnanya lebih pekat dan sering dikaitkan dengan pelindungan tubuh daripada penuaan. Namun, bahagian yang paling penting untuk orang tua ialah bahagian putih pada daun bawang, termasuk sedikit akarnya jika masih bersih. Kalau anda rasa seperti baru kena angin, hidung mula tersumbat, hingus cair keluar, tengkuk terasa sejuk dan badan mula seram sejuk, itu tanda awal selesema sejuk. Pada waktu ini, jangan tergesa-gesa makan antibiotik sesuka hati. Kerana antibiotik bukan untuk semua jenis selesema. Yang boleh dibuat ialah rebus air bahagian putih daun bawang. Potong bahagian putih bersama sedikit akar yang sudah dibersihkan, tambah beberapa hirisan halia. Kalau ada sedikit tauco hitam kering juga boleh. Kalau tiada pun tidak mengapa. Rebus,
Bersama air, minum ketika masih suam, kemudian masuk bawah selimut dan biarkan badan berpeluh sedikit. Bila hawa sejuk keluar, hidung biasanya lebih lega, badan terasa lebih ringan dan selesema boleh ditahan sebelum menjadi berat. Cara ini sangat sesuai untuk peringkat awal ketika badan baru rasa tidak kena. Saya sendiri selama bertahun-tahun, setiap kali cuaca berubah dan badan mula rasa lain macam, saya cepat-cepat rebus air daun bawang putih, sebab itu selesema jarang sempat menjadi teruk. Selain direbus, bawang juga boleh dimakan dengan cara yang lebih sesuai untuk harian. Saya cadangkan kentang lenyek minyak bawang. Kukus kentang sampai empuk, lenyekkan. Kemudian tuang sedikit minyak bawang yang digoreng wangi di atasnya. Kentang membantu memberi tenaga, bawang pula membantu menggerakkan aliran dan menghangatkan badan. Hidangan ini boleh jadi makanan utama, boleh juga jadi lauk lembut untuk orang tua. Selepas makan, badan rasa hangat-hangat selesa. Bagi warga emas yang paru-parunya lemah, mudah selesema. Suara selalu kecil, bercakap pun cepat penat. Makanan seperti ini memang sangat sesuai. Baiklah, sayur keempat sudah kita bincangkan. Bawang membantu menjaga paru-paru, menghalau angin sejuk dan membuka semula tenaga hangat dalam tubuh. Sekarang kita sambung kepada sayur yang terakhir. Jangan pandang ringan pada pucuk kacang pia yang nampak muda, hijau dan lembut ini. Dalam penjagaan tubuh orang lama, ia sebenarnya sangat baik untuk menyokong buah pinggang. Buah pinggang dianggap sebagai akar tenaga hidup. Bila tenaga buah pinggang cukup, barulah orang tua lebih tahan lama, lebih kuat berdiri dan tidak mudah terasa lemah. Selalunya bila bercakap tentang buah pinggang, ramai orang terus teringat pinggang sakit, lutut lembik, kerap kencing malam dan badan takut sejuk. Tetapi hari ini saya mahu beritahu dua tanda yang lebih mudah dilihat. Pertama, lihat rambut. Kalau rambut cepat putih, banyak gugur, kering seperti jerami, itu boleh menjadi tanda tenaga dalam tubuh tidak cukup kuat untuk menghantar zat sampai ke kepala. Kedua, lihat gigi. Orang lama kata gigi berkait dengan tulang dan tulang pula berkait rapat dengan buah pinggang. Kalau gigi mula longgar, gusi menyusut, makan selalu terselit makanan di celah gigi. Itu mungkin tanda tenaga buah pinggang sudah lemah dan tidak mampu memegang akar gigi dengan baik. Kalau mahu menjaga buah pinggang, jangan hanya fikir tentang bijan hitam atau kacang hitam. Ada satu sayur hijau yang kelihatan biasa tetapi nilainya sangat menarik, iaitu pucuk kacang pia yang juga ada orang panggil sayur sulur naga. Dalam catatan lama, yang dimaksudkan ialah daun muda daripada keluarga kekacang. Dahulu, orang makan daun muda kacang soya, tetapi zaman sekarang, kita lebih mudah jumpa pucuk kacang pia di pasar basah, pasar raya dan kedai sayur. Rasanya lebih segar, teksturnya lebih lembut dan lebih mudah dimasak untuk orang tua. Mungkin anda tertanya-tanya, bukankah orang selalu kata warna hitam masuk kepada buah pinggang? Jadi mengapa sayur hijau seperti pucuk kacang pia pula boleh membantu bahagian ini? Dalam ilmu lama, ada rasa tertentu yang masuk kepada buah pinggang. Ini bukan bermaksud sayur itu mesti terasa masin seperti garam, tetapi sifatnya membantu pergerakan air dalam badan. Kelebihan terbesar pucuk kacang pia ialah membantu melancarkan air kecil dan menyokong fungsi pembuangan air. Ramai warga emas bangun pagi dengan kelopak mata bengkak, muka sembab atau kaki bengkak sampai bila ditekan ada lekuk yang lambat naik semula. Keadaan begini sering menunjukkan air berlebihan dalam tubuh tidak keluar dengan lancar. Pada waktu begini, makan sedikit pucuk kacang pia boleh membantu membuka laluan air dalam badan supaya lebihan air lebih mudah dibuang. Saya masih ingat seorang makcik bernama Puan Salmah, umur 73 tahun, tinggal di Shah Alam. Masalahnya, setiap pagi kelopak mata bengkak sampai nampak berat untuk dibuka. Saya sarankan dia tambah pucuk kacang pia dalam makanannya selama 2 minggu. Selepas itu dia datang semula dan berkata, "Doktor, sekarang bangun pagi mata saya tidak bengkak. Seperti dulu, badan pun rasa lebih ringan dan lebih segar."
Pucuk kacang pea juga boleh dianggap sayur kecantikan semula jadi. Ia kaya dengan vitamin yang baik untuk kesegaran kulit. Kalau wajah mula nampak kusam, ada tompok usia atau kulit mudah gelap selepas selalu keluar di bawah matahari Malaysia, makan pucuk kacang pea secara sederhana boleh membantu kulit kelihatan lebih cerah dan segar dari dalam. Orang lama memuji sayur ini bukan tanpa sebab. Untuk cara makan, saya cadangkan satu hidangan ringkas, iaitu pucuk kacang pea gaul 3 warna. Sediakan pucuk kacang pea, kulat hitam, cendawan jarum dan lobak merah. Pucuk kacang pea membantu buah pinggang dan pergerakan air. Kulat hitam berwarna gelap, baik untuk menyokong peredaran dan membersihkan rasa berat dalam saluran darah. Cendawan jarum pula sering dianggap makanan yang baik untuk fikiran kerana teksturnya lembut dan ringan. Lobak merah pula membantu mata. Cara membuatnya mudah, didihkan air dalam periuk. Masukkan dahulu bahan yang lebih lambat masak seperti kulat hitam, kini cendawan jarum dan lobak merah yang dipotong halus. Celur sampai masak, angkat dan lalukan sekejap dengan air sejuk supaya teksturnya kekal rangup. Kemudian masukkan pucuk kacang pea ke dalam air mendidih. Selama kira-kira 10 saat sahaja, terus angkat. Jangan rebus terlalu lama, nanti daunnya lembik dan khasiatnya banyak hilang. Campurkan semua bahan dalam mangkuk besar. Ketuk sedikit bawang putih, tambah kicap cair, cuka, sedikit gula dan minyak bijan. Kalau suka rasa pedas, boleh hiris sedikit cili padi. Gaul rata dan terus hidangkan. Hidangan ini ada warna hitam, putih, jingga dan hijau. Nampak segar di atas meja. Bila dimakan, rasanya rangup, ringan, masam sedikit, pedas sedikit dan membuka selera. Pada hari cuaca panas atau bila orang tua tidak lalu makan nasi, satu pinggan seperti ini boleh membantu menjaga buah pinggang, menyegarkan saluran darah dan membuat kepala terasa lebih ringan. Baiklah, sahabat semua, 5 jenis sayur sudah kita bincangkan satu demi satu. Hari ini kita sudah bercakap panjang, jadi mari kita ulang semula dengan perlahan supaya mudah diingat. Sayur pertama ialah sayur untuk jantung, iaitu jiauto. Bentuknya seperti bawang kecil, membantu melancarkan rasa tersekat di dada dan menyokong tenaga jantung. Sayur kedua ialah sayur untuk hati, iaitu kucai hijau seperti zamrud, membantu meleraikan rasa panas, rasa tegang dan menyegarkan mata. Sayur ketiga ialah sayur untuk limpa dan perut, iaitu dong xian cai. Teksturnya licin, lembut dan sesuai untuk membantu pencernaan serta melancarkan sembelit. Sayur keempat ialah sayur untuk paru-paru, iaitu bawang. Rasanya pedas hangat, membantu menghalau angin sejuk dan menjaga saluran pernafasan. Sayur kelima ialah sayur untuk buah pinggang, iaitu pucuk kacang pea. Pucuknya lembut, membantu pergerakan air dalam badan dan menyokong gigi serta tenaga tua. 5 jenis sayur ini bukan barang mahal, bukan makanan susah dicari. Di pasar basah, pasar pagi, pasar malam atau pasar raya di Malaysia, semuanya masih boleh dicari. Yang penting, bukan makan sekali lalu mengharap ajaib, tetapi makan dengan cara yang betul dan diteruskan perlahan-lahan. Namun saya mesti ingatkan satu perkara yang sangat penting. Orang lama pernah berkata, biji rin ialah asas yang memberi makan kepada hidup, sayur pula ialah pelengkap yang menyempurnakan tubuh. Maksudnya, sayur sebaik mana pun, ia tetap hanya membantu. Akar sebenar tenaga harian kita masih datang daripada makanan ruji seperti nasi, bubur, mi, ubi, jagung dan biji rin yang sesuai. Sekarang ramai warga emas dengar macam-macam nasihat di internet. Ada yang kata, kalau mahu panjang umur, jangan makan nasi. Ada pula yang takut gula naik sampai langsung tidak berani sentuh makanan ruji, setiap hari hanya makan sayur. Ini bukan cara yang bijak. Kalau hanya makan sayur tanpa makanan ruji yang cukup, darah dan tenaga sukar terbentuk. Badan makin lama boleh jadi lemah, sejuk
dan tidak bermaya. Cara menjaga badan yang paling waras ialah makan nasi atau makanan ruji secara sederhana. Kemudian padankan dengan sayur yang sesuai, lauk yang tidak berlebihan, rasa yang seimbang dan cara masak yang tidak terlalu berat. Itulah jalan yang lebih dekat dengan umur panjang. Anda tahu tak? Saya sudah puluhan tahun melihat pesakit. Saya dapati orang yang benar-benar panjang umur bukan semestinya orang yang makan benda pelik atau ubat mahal. Mereka biasanya orang yang hidup sederhana, makan ikut musim, tidak tamak, tidak terlalu takut dan hati mereka lebih lapang. Penjagaan tubuh sebenarnya bermula daripada hati yang tenang. Bila hati tenang, nafas jadi teratur, selera makan pun baik, tidur pun lebih mudah. Tetapi, kalau setiap hari risau, marah, menyimpan sakit hati, makanan paling mahal pun belum tentu masuk menjadi manfaat. Jadi 5 jenis sayur yang kita bincangkan hari ini bukan sekadar makanan masuk ke perut, tetapi juga satu cara hidup, iaitu hidup sederhana, makan bersih, ikut kemampuan badan dan jangan melawan fitrah usia. Pada umur begini, apa yang paling kita mahu? Bukan lagi menunjuk kuat, bukan lagi mengejar macam-macam, tetapi badan yang masih boleh bergerak, tidur yang lena, selera yang baik dan keluarga yang aman. Betul tak? Daripada 5 jenis sayur hari ini, yang mana satu anda pernah makan? Di kampung anda, ada tak cara masak yang lebih sedap atau lebih sesuai untuk orang tua? Kalau anda pernah cuba dan rasa ada perubahan pada badan, kongsikan di ruangan komen. Kadang-kadang, satu petua kecil daripada dapur, kita boleh membantu orang lain yang sedang mencari jalan. Mari kita sama-sama simpan dan teruskan ilmu baik orang lama supaya lebih ramai mendapat manfaat. Kalau perkongsian hari ini berguna, tekan suka, ikuti saluran ini dan kongsikan kepada sahabat atau ahli keluarga yang anda sayang. Semoga kita semua belajar makan dengan lebih betul, hidup dengan lebih tenang dan menua dengan tubuh yang lebih kuat. Baiklah, sampai di sini dahulu perkongsian hari ini. Fikirkan perlahan-lahan, amalkan sedikit demi sedikit. Saya Dr. Ahmad Firdaus bin Rahman. Kita berjumpa lagi dalam perkongsian seterusnya.